Okey, selamat datang ke sesi rungkai fakta kita. Kalau anda dah lepasi umur 40-an dan rasa macam geram sangat dengan lemak perut yang degil gila tak nak hilang, teruskan bersama saya sebab sesi ini memang khas untuk anda. Hari ini, kita tak akan sembang kosong pasal motivasi atau disiplin je. Sebaliknya, kita nak bongkar satu rahsia besar yang pakar panggil sebagai kegagalan biologi atau biological glitch yang sebenarnya tengah berlaku dalam badan anda sendiri sekarang ni. Saya faham sangat perasaan tu. Anda dah potong karbohidrat, dah kira kalori satu-satu dan berpelusakan atas treadmill tu sampai ke bas kaki kan? Secara logiknya, berat tu patut turun lah. Tapi bila tengok cermin, lemak degil kat perut tu sikit pun tak berganjak. Malah kadang-kadang rasa macam makin lembik dan melekat kuat pula berbanding dulu. Tapi dengan sini, saya nak yakinkan anda, ini langsung bukan salah anda dan bukan bermaksud anda tak cukup kuat semangat. Jom kita selami benda ni. Secara matematiknya, ya, anda mungkin dah berada dalam defisit kalori. Tapi masalahnya, biologi manusia ni tak berfungsi macam kalkulator. Masa anda tengah bermati-matian cuba nak bakar lemak tu, biologi anda sebenarnya tengah aktif hantar isyarat kimia kecemasan untuk simpan lemak tu. Badan anda dah masuk mood survival hormone, dia kunci lemak tu ketat-ketat sebagai langkah berjaga-jaga yang sangat ekstrim. Jadi, jangan risau. Dalam perkongsian kita kali ini, kita bukan setakat nak tangkap penjenayah biologi ni, tapi kita siap nak bina satu jadual harian yang literal untuk anda. Kita akan tengok perangkap lemak degil, macam mana hormon bertindak sebagai suis utama, kuasa berjalan kaki masa perut kosong, rahsia selepas makan, trik untuk tidur, sehinggalah pelan tindakan berjalan kaki yang lengkap. Kita akan ajar sistem saraf anda tu untuk kembali berpihak pada anda. Bahagian pertama. Perangkap lemak degil. Anda pernah dengar tak pasal skinny fat? Maksudnya nampak kurus, tapi sebenarnya berlemak. Lemak visceral kat perut kita tu bukannya lemak biasa tau. Ia sebenarnya tisu aktif yang padat dengan berjuta-juta antena. Dan antena-antena ni kerja dia apa? Kerja dia sentiasa menyerap hormon stres kita, iaitu kortizol. Dan kat sinilah wujudnya paradoks daya tahan. Ramai antara kita fikir kalau berjoging sejam setiap pagi tu mesti bagus kan? Tapi sebenarnya, ia perangkap. Bila anda buat kardio sederhana macam ni hari-hari, badan anda akan ingat anda tengah merantau jauh tanpa makanan. Jadi apa badan buat? Dia naikkan paras kortizol, dia bakar otot anda untuk jadikan bahan api dan dia tolak lemak-lemak tu terus ke perut untuk disimpan sebagai backup kecemasan. Kesannya badan anda nampak makin kecil, tapi metabolisme makin perlahan dan perut makin buncit. Seterusnya, bahagian kedua, hormon sebagai suis induk. Penyelidik dah jumpa rahsia ni. Rupa-rupanya, sel lemak kita ni bukan sekadar stor simpanan yang pasif. Ia ada reseptor yang bertindak sebagai suis induk yang berkuasa mutlak. Suis inilah yang tentukan sama ada lemak tu akan dibakar atau terus dikunci rapat-rapat. Benda ni memang terang-terang menunjukkan macam mana suis tu berfungsi. Bayangkan macam lampu isyarat. Anda ada reseptor beta, ini ibarat lampu hijau yang melepaskan lemak. Dan ia banyak kat muka, dada dengan lengan. Lepas tu anda ada reseptor alfa, ini lampu merah. Dan ia memang banyak tertumpu kat lemak perut anda. Jadi, bila hormon stres macam adrenalin dan kortisol tu keluar sebab anda terlalu paksa diri, lemak kat lengan tu dapat lampu hijau. Jadinya, lengan makin kurus. Tapi hormon ni juga hempas pintu biologi kat perut anda dengan lampu merah. Lemak perut terus dikunci mati. Keadaan ni jadi lagi teruk dengan satu proses biologi ni kita panggil gluconeogenesis. Bayangkan anda tengah berpuasa dan anda tengah sangat stres. Hati anda akan terus panik dan mula buat gulanya sendiri daripada tisu badan anda. Bila gula ni keluar, tahap insulin pun mencacak naik secara tiba-tiba. Jadi, walaupun anda tengah berpuasa dan tak sentuh makanan langsung, anda tetap takkan kurus sebab badan anda hasilkan gula dia sendiri dan terus kunci sel-sel lemak tu. Frustrasi gila kan? Masuk bahagian ketiga, jalan pagi berpuasa. Okey, ini kunci untuk pecahkan masalah tadi. Bila anda baru bangun tidur, tahap insulin dalam badan memang tengah berada kat titik paling rendah. Jadi, berbanding buat senaman berat yang naikkan kortizol tadi, kita gunakan window 30 minit emas ni untuk berjalan santai. Tindakan simple ni akan paksa badan untuk berhenti guna gula dan sebaliknya buka tangki minyak gergasi anda tu, iaitu lemak yang tersimpan kat perut. Kuasa teknik berjalan ni bukan sekadar teori atas kertas tau. Ada satu kajian klinikal yang sangat mind-blowing dalam British Journal of Nutrition. Diorang dapati, orang yang berjalan kaki masa perut kosong ni berjaya bakar 20% lebih banyak lemak badan berbanding orang yang sarapan dulu. Bayangkan, dengan hanya ubah waktu anda berjalan, anda dah buka pintu sel lemak tu seluas-luasnya. Tapi persoalannya, berapa lama nak kena jalan? Rahsianya ada pada fasa pembakaran ni.
Berjalan pantas 10 minit memanglah bagus untuk kesihatan mental, tapi sweet spot metabolik yang ideal adalah 30 hingga 45 minit pergerakan berterusan. Sebab apa? 15 minit pertama, badan baru nak perhabis sisa tenaga yang ada. Masuk je minit ke-15 sampai 30, ia mula fasa transisi. Dan bila masuk je fasa 30 ke 45 minit, bingo! Inilah zon emas di mana badan anda akhirnya masuk ke dalam rentak membakar lemak perut secara mendalam dan berterusan. Bahagian keempat, pembersihan selepas makan atau kita panggil post-meal flush. Kita nak pastikan insulin tak melonjak terlalu tinggi lepas makan. Macam mana caranya? Mudah je. Berjalan pantas dalam 10 ke 15 minit lepas je anda siap makan. Rupa-rupanya otot kita ni ada pintu belakang unik yang boleh serap gula terus dari darah tanpa perlukan insulin pun. Dengan syarat otot tu kena bergerak. Ini secara langsung akan merendahkan gula dalam darah secara mekanikal. Jadi, poin yang sangat penting kat sini adalah kesan pampasan tu. Ini sebab utama kenapa berjalan ni selalunya lebih mantap daripada berlari kalau nak hapuskan lemak perut. Ironinya macam ni, larian yang meletihkan tu mungkin bakar dalam 350 kalori, tapi ia kejutkan hormon lapar anda dengan sangat agresif. Sejam lepas tu, anda rasa kelaparan yang amat sangat dan mula bedal snack sampai 300 ke 500 kalori. Berjalan santai tak akan buat anda lapar menggila macam ni. Ia jauh lebih stabil dan mapan. Tapi ini realiti yang kita kena hadam. Diet tu enjin anda. Berjalan ni ibarat turbo charger je. Kalau anda asyik makan macam rakun yang jumpa sisa makanan dalam tong sampah, berjalan 10,000 langkah sehari pun takkan dapat tolong anda. Anda takkan pernah menang kalau lawan dengan garpu dan sudu. Anda tetap perlukan defisit kalori yang sedikit dan pastikan ambil protein yang tinggi untuk memacu kejayaan ni. Kelima, kita tengok trik untuk tidur dan tekanan. Anda selalu terjaga pukul 3 pagi tak? Kitaran terjaga pukul 3 pagi ini sebenarnya pembunuh senyap yang hancurkan profil hormon anda sepenuhnya. Jom kita tengok gelung maklum balas yang agak mengerikan ni perlahan-lahan. Anda tengah sedap tidur ni, tiba-tiba gula dalam darah drop. Otak anda yang perlukan tenaga ni terus panik. Dia ingat anda tengah kebuluran. Dia tekan butang kecemasan, cetuskan adrenalin dan kortisol. Hati pun terkejut, terus lepaskan gula masuk dalam darah. Nah, lonjakan adrenalin inilah yang buat mata anda terbuka luas pukul 3 pagi. Ini bukan sekadar tidur tak lena tau. Ia sebenarnya peristiwa hipoglisemia lawan atau lari yang terus mengunci sel lemak anda sepanjang malam. Dan apa yang betul-betul mendalam tentang hal ni? Kesimpulannya sangat simple. Anda sebenarnya tengah melawan biologi dan hakikatnya biologi akan sentiasa menang. Kita kena stop hukum badan kita dengan diet ekstrim atau senaman yang keterlaluan. Sebaliknya, kita kena mula bercakap dalam bahasa yang difahami oleh sistem saraf kita, iaitu bahasa keselamatan. Macam mana nak hantar isyarat keselamatan tu sebelum tidur? Kita gunakan sauh keselamatan. Bunyi macam paradoks, tapi ini rahsia dia. Kita ambil sikit gula untuk bakar lemak. Ya, betul. Cuba ambil 1 sudu teh madu mentah, campur dengan secubit garam laut berkualiti tinggi tepat sebelum anda masuk tidur. Madu ni bagi aliran glycogen yang steady pada hati sepanjang malam. Jadi otak anda tak akan panik. Ia membolehkan anda kekal lena dan masuk ke fasa tidur mendalam, tempat pembakaran lemak sebenar berlaku. Dan untuk padamkan tekanan pada waktu siang pula, kita perlukan vitamin G, iaitu gratitude atau rasa syukur. Ini bukan setakat ucap terima kasih dan jalan. Ini bermaksud anda ambil masa 60 saat betul-betul untuk rasa penghargaan tu secara mendalam dari dalam hati. Perasaan ikhlas ni akan lepaskan satu hormon, nama dia oksitosin. Oksitosin dengan kortizol ni ibarat main jongkang-jongkit biologi. Bila oksitosin tu naik, kortizol dipaksa turun. Ia ibarat butang reset fisiologi yang menenangkan, terus buang segala hormon stres dari sistem badan anda. Keenam, pelan jalan kaki. Kita dah pun faham biologi dia. Sekarang masa untuk kita bina pelan tindakan berjalan kaki langkah demi langkah anda tanpa perlukan camp boot latihan yang meletihkan tu. Langkah pertama adalah Hacks Neat, iaitu aktiviti pergerakan harian yang simple. Secara tak sedar, anda boleh tambah sampai 2,000 langkah percuma sehari. Macam tu je. 3 taktik mudah. Pertama, peraturan tempat letak kereta. Sentiasa parking paling jauh. Kedua, jadi si pemudar mandir. Jangan duduk bila bercakap di telefon. Dan ketiga, lupakan lift. Sentiasa ambil tangga kalau munasabah. Kemenangan mudah macam ni memang sangat berbaloi.
Seterusnya, mari kita bedah plan 12 minggu ni. Pada minggu pertama sampai ke-4, ini fasa pemanasan je. Fokus pada berjalan 10 minit lepas makan. Lepas tu, masuk minggu ke-5 hingga 8, ini fasa kita mula menimbun. Sasar 8,000 langkah sehari dengan menggabungkan Hex NEAT tadi. Dan akhirnya, bila sampai minggu ke-9 hingga 12, ini fasa The Shred atau Mode Dewa. Masa ni anda sasarkan lebih 10,000 langkah dan mula masukkan senaman berjalan condong. Tapi bila kita masuk je pada rutin berjalan condong di treadmill macam 12-3-30 ni, ada satu amaran keras. Jangan sesekali pegang kat pemegang treadmill tu. Bila anda pegang besi tu dan sandar ke belakang, anda sebenarnya tengah menipu tuntutan metabolik yang patutnya ditanggung oleh otot punggung dan kaki anda. Dan ini terus merosakkan kesan pembakaran lemak tu sepenuhnya. Jangan buat ya. Bila anda dah faham pasal biologi badan ni, ia ubah segalanya kan? Ini bukan pasal menghukum diri, tapi tentang memberi isyarat keselamatan kepada metabolisme anda. Jadi saya nak tinggalkan anda dengan persoalan ni. Adakah anda akan bermula hari ini dengan berjalan kaki selama 10 minit selepas hidangan anda yang seterusnya? Atau adakah anda masih mahu terus cuba berlari meninggalkan biologi anda sendiri? Pilihan di tangan anda. Mula ambil langkah pertama itu hari ini juga.